Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau dia dah terpekik apa semua Nampak ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tau. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 kali 7. Selamat kembali ke rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast bersama kami hari ini. Nampak? Bersama kami hari ini, kalau daripada bahagian pertama, kalau you all dah dengarkan kisah-kisah daripada Wan Huzarman mengenai pengalaman andaman beliau, mungkin kita nak start off dengan bahagian kedua ni. Tadi sewaktu pengakhiran di bahagian pertama tu, saya ada tanya sedikit soalan. Kalau you all untuk catering company yang bila masak kadang-kadang lauknya basi ataupun tidak menjadi lauknya tu, apa yang you boleh buat sebelum you masak nasi tu? Nasi yang kita nak gunakan demi air tu, nak masak nasi tu, ni pun boleh buat kat rumah jugalah. Air dia tu you ruqyahkan dulu, you bacakan surah Al-Fatihah, you bacakan 3 kul, ataupun you bacakan doa-doa perlindungan seperti surah Yasin ayat nombor 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. You tiupkan kepada air yang nak masak lauk tu ataupun nasi tu, dan you masak nasi. Benda-benda ni, yang tips ni you boleh gunakan untuk mereka yang ada catering company. Seringkali kita dengar lah this catering company banyak dorang punya competition out there, dan bila perasaan hasad dan dengki tu ada dalam satu manusia tu, unhappiness, orang akan gunakan hantar-hantar benda-benda yang sihir lah. Undangan yang apa tu, benda yang tak nak buat benda macam gini kan, bukan sahaja daripada vendor-vendor lah, daripada undangan guest, daripada family members yang tak suka, yang you know they don't want this thing to happen on that day. It's a special day kan. Lagi. Malah ada yang duduk situ je pun. Ada duduk situ macam dia tinggal hantar je. Neighbours ke apa tak tahulah kan. Aku pernah share tips dengan seorang Pak Andam ni. Pasal I tadi tanya Wan, pernah tak bila pakaikan makeup tu tak menjadi, tak nampak dia punya seri dia tu tak menjadi. Dia cakap dengan Pak Andam tu, okay, let's stop, you wash all the makeup back, you suruh pengantin tu pergi ambil wuduk dulu. Pergi ambil wuduk dulu, dan jangan keringkan wuduk tu, biar dia kering, dry itself, dan lepas tu baru you apply the makeup. Dan lepas tu barulah alhamdulillah, dengan cara begitu, teknik macam itu, alhamdulillah. Nak kata kurafat tak? Kurafat juga kita gunakan air wuduk. Betul. Adakah dia tukar brand dia? Atau makeup dia brand lain? Tak serius budak ni. Nak serius dah ni. But that's one of the tips that I can share, kongsi dengan mereka yang buat andaman ni lah. Very simple lah. Tapi kita buka topik ni bukan kita nak judge vendor-vendor semua, kita bukan nak menyalahkan guna apa you all practice lah. Kita pun tak cakap benda ni salah 100%. Tapi kita nak menyebarkan awareness yang this thing is happening in kita punya Malay industry punya weddingnya industry. So betul. Banyak pengalaman ataupun yang dah dilalui oleh vendor-vendor dengan ataupun pengantin sendiri. So itu yang interesting lah cerita dia. Mistik dia kira kan luas. Betul. Dalam industri ni. Kawan aku sendiri dia kena pegang keris tau. Pegang keris sambil dia di apply dia punya makeup lah, itu semua. Dia kena pegang keris tu. Okay. So, entah aku macam apa saya kau buat benda ni. Tapi again, susah kita nak salahkan pengantin kan. Pasal pengantin tak tahu. Pengantin just terima apa instructions yang dapat daripada. Betul. Okay, senang. Kalau nak tahu tu benda tak, kalau you rasa pelik, tinggalkan lah. Tapi there's a thing, macam again, it's your big day. Betul. You want something to happen, right? That is one definitely. Itu memang betul satu. Tapi sekarang kau dah engage Pak Andam tu, mana boleh last minute, alamak you suruh I buat ni, I tak nak buat dah. Sekali Pak Andam tu macam, tak boleh, I kalau nak anu you nak kena buat. Kalau you tak nak buat, I tak nak buat kan. Okay lah. Macam mana
So macam mana sekarang soalannya? Dia pakai Baby Johnson ni kot kan? Pakai Tapi kadang-kadang tu bukan mak andam dia. Kadang-kadang pengantin dia pun pegang kris. Itulah. Few kali saya dapat, kadang saya cakap apa-apa je lah pengantin ni kan. Ada yang kris yang saya nampak kris panjang. Kita dah kasih kris kan. Ada yang kris panjang. Keturunan saya nak kena pegang nenek moyang saya punya. Asal lah kau nak pegang, kau pegang lah. Nanti kris tu ada yang kain merah, ada pengantin yang nampak ada yang kain kuning, dah ikat dengan tali kain color kuning merah selalunya I nampak. Jadi I cakap, apalah nak pegang kris ni kan. Jadi kita pun tak boleh cakap macam pengantin pun sama juga. Betul. Betul. Family dah suruh. Apalah I cakap, asal kau pegang je lah. Berbual masa tu, ada tak pantang larang yang you dengar yang pelik-pelik ya? Pelik-pelik? Contoh lah macam ni kan, pegang keris. Yang ni this is one. Mungkin ada lagi yang peliknya ada satu tu. Ni family diorang baik. Dia cakap, kenapa nak kena pegang kris lagi satu? Tak, ni keturunan nenek moyang diorang gini-gini. Memang every pengantin nak kena pegang. Okay. Jadi I cakap, okey lah, pegang lah. Orang memang takkan halang apa keturunan diorang cakap kan. Jadi itu je lah yang pelik pada Wan. Cuma dia kata Wan tak boleh pegang. Kalau Wan pegang, Wan demam. Keramat tu. Jadi aku actually bila cakap pasal ni, aku pun ada satu kenalan yang kena-mengena dengan pegang keris ni bila dia kahwin. So, ni daripada sama lah cerita dia. Dia sama juga, tapi aku tak tahu whether is during the makeup stage ke tak. Tapi bila keris yang selalu orang kasih tu, dia tak pakai. Dia pakai keris dia sendiri. Tapi keris dia diberi oleh orang bapa mertua dia. So bapa mertua dia kasih tu keris, suruh dia pegang bawa. Kira masa jalan pun bawa semua. Tapi again kita as someone yang kita kenal, kita just diamkan je lah kan. One interesting fact, fakta yang menarik. Aku buat macam gitu. Aku gunakan keris yang diberikan oleh bapak aku, yang diberikan oleh bapak dia, bapak punya bapak, sampai kat aku. But it's just a symbol lah. Pegang je. Okay lah. Kalau there's no any amalan yang khurafat merepek tak ada. Just okay lah, gunakan lah. Mak pegang demam tak? Tak ada lah Wan. Masalahnya Wan kena demam. Dia tak ada condition lah. Macam dia tadi ada condition dia. Wan tak boleh pegang. Tapi mungkin Wan tak boleh pegang pasal takut keris tu terjatuh, nanti orang Wan disalahkan ke apa. Taklah, tadi dia cakap demam nanti. Kalau pegang demam. Kalau aku tak nak dia pegang, aku cakap kau jangan pegang ni. Kau pegang ni kau demam. Mungkin dia takut dia fikir positif lah dengan pengantin kot. Dia takut Wan demam cinta dengan pengantin kot. Demam dia tak habis cerita. Demam apa gitu. Dah ke sana ni. Yang bunga yang laki tengah kena pegang tu apa tu? Bunga lat-lat. Bunga lat-lat. Itu pun ada cerita pelik. Tak pasal ada yang Pak Andan cakap itu tak boleh lepas, kena pegang all the way. Memang nak kena pegang. Itu actually a symbol of what I know symbol of pengantin punya bujang dan dara. Bujang dan dara. Bila ada tak salah Wan, dalam tu ada beras, ada tu bunga daun sirih dan bunga. Simbol dia. Tapi bila kita mak andam ni pegang bunga lalat yang originalnya. Sekarang bunga lalat tak ada yang original, banyak yang bedek ni kan. Ada bacaan dia juga masa kita tawafkan 3 kali tu. Bila pengantin lelaki dah duduk, kita dah ambil. Kita mak andam tu kena ambil bunga lalat tu. Dan kita dah ambil bunga lalat tu, kita tawafkan 3 kali. Ada bacaan dia juga. Itu 90% of your wedding. Aku nampak. Aku ambil gambar kan, selalu mesti ada ritual ni 3 kali. Tapi itu kalau ikut yang dulu ada bacaan dia 3 kali. Kasih pengantin cium, lelaki perempuan. Bila kita cium, kita yang nak kena jaga bunga tu. Dan siapa yang bujang telajak ataupun anak dara tua yang rasanya tak dapat jodoh, dia kena minta mak andam tu simpan, minta buat mandi. Serius lah. Kalau ikut dia punya history tu. Jadi kalau rasa mak andam tu nak kasih, okey berkasih. Tak nak mak andam, kalau tak nak kasih, tak nak kasih lah. Tak kasih kira makna simpan. So mak andam hold the kunci lah. Dah kunci lah hold. Because dia dah baca
So siapa yang bujang kelajar, anak dara tua yang belum kahwin-kahwin tak dapat jodoh, can ask that flower from her. Untuk apa niat dia kalau untuk dia dapatkan jodoh? Dapatkan jodoh. Ini pun ada grey area kan macam-macam lah. That's why aku cakap luas dia punya mistik dia. Sekarang dia punya tradition punya whatever they are doing right now dah campur aduk dengan tradition mistik juga. So kira dah confusing a bit lah apa-apa yang dia buat tu. Again, kita nak terapkan kat sini, kita tak judge. Again, ini semua memang practices memang daripada dulu. Betul. Kan cuma kita nak just keluarkan untuk orang-orang pendengar-pendengar kita untuk memikirkan yang benda ni dia macam dah fall into a grey area where dia langgar syarak tak. Kalau dia dah langgar syarak, then best if you know that somebody is practicing that, then probably you don't practice that during your times. Faham tak? Kalau you let's say nak kahwin ke apa. Okay, betul. Tapi again, kita tak tahu niat orang tu kan. Betul. Pasal dia tak ada pakai mantra ke apa yang sampai that. Sama juga macam kau cakap tadi, kau punya keris kan. Orang yang nampak kau buat macam itu, maybe orang cakap dia ni alamak dia punya keris kira ada keramat. Tapi memang nampak keris vintage. Vintage. Tu keris tu nampak dia pegang kan. Ada orang nampak beribu-ribu orang pegang kan benda tu kan. Tapi again macam kau cakap, actually benda tu tak ada apa-apa. It's just a symbol. Betul. Right. So again, kita pun tak boleh jatuhkan hukum, kita pun tak boleh judge orang tu, cakap orang tu buat salah ke tak. But kita assess sendirilah kan. Assess sendiri whether benda tu you nak buat ke tak nak. Kalau you rasa macam benda tu was-was, best jangan buat lah. So kita bukan nak judge lah I bukan nak judge. Pasal dia ada I know this topic kalau kita buka lagi general, nanti mesti ada orang akan katakan ini part of Islam ke? Ini part no, we don't go there. Okay, we don't go there. This is somehow is a tradisi yang dilakukan di Singapura, yang masih lagi dilakukan di Singapura, dan kita hormatlah. Betul. Ini warna-warni tradition untuk mengindahkan event, tapi lagi indah kalau kita ikut sunnah punya cara lah kan. Betul. Kita mungkin satu hari kita boleh panggil pakar untuk agama yang boleh hujahkan tentang benda ni. Betul. Jadi bila kita panggil tu, bagi dia yang kasih hujahkan. Aku rasa orang tu takut. Tapi mungkin kalau dia hujahkan atau dia explain kan, mungkin dia punya explanation tu is in a polite way lah kan, rather than dia tak akan jatuhkan hukum. Tapi dia pakar, dia tahu macam mana psikologi untuk orang explain. Tak boleh cannot fight with him lah. Betul. Larangan dia dalam Islam lah kan. Betul. Senang cakap, orang tu bila dengar, bila dia buat, dia akan rasa serba salah sendirilah. Itu up to him lah. Kalau dia masih nak langsungkan, okay lah, then kita tak mau judge lah. Aku pernah ada pergi satu majlis perkahwinan ni, sahabat aku sendirilah, sekolah lama. That was the first time aku nampak dan hadir di majlis tersebut. Aku feel a little bit macam taken aback. Okay. Kerana biasanya kita kalau pergi majlis perkahwinan, kita akan ada kompang dia, ada mak andam dia, baju semua macam majlis. Betul. Tapi bila sampai dekat majlis tu, kerusi, meja, makanan diambil sendiri, pinggan you. That's it. Majlis perkahwinan. Diorang bukan orang-orang yang miskin tau. Orang-orang yang berada. Tapi diorang just do that thing. Simple lah. Fotografer pun tak boleh ambil gambar. Betul. There's no photographer, tak boleh ambil gambar. Aku nak ambil gambar pakai handphone pun tak boleh. Dia tak kasih. Aku hormat lah. Pasal dia antara kehidupan mereka lah. Yalah, I mean, we all know that there are few sectors in Islam, and we are not the person to actually go to that topic lah. Betul. Sekarang kita nak memperkenali dunia mistik dalam industri ni lah. Apa yang kita boleh lakukan. Macam tadi Sahan cakap ruqyah, dia punya nasi ke apa beras. So there are a lot of ways kalau you face this keadaan dalam ni, apa yang you harus buat, apa yang you harus tak boleh buat macam itulah. So ada lagi tak Abang Wan kita ni yang mungkin I can ask satu soalan lah. Pasal aku rasa dalam kita empat, Wan kira attend wedding paling banyak lah. Paling banyak every week even my friend punya wedding pun tak datang. Bosan tengok. Makan nasi minyak je. Nanti kau datang, tak datang juga. Tapi in any event tak, dalam Wan kira Wan punya pengalaman lah, any event yang kira ada benda-benda yang tak sepatutnya jadi lah.
ada macam contoh kan, mungkin macam ada majlis yang sometimes they want to spend on the walk to the pelamin. Kan ada yang pakai kuda kepang. Oh, yang itu I think based on one yang pengalaman lah. Ada satu kali tu itu the first and the last one dengar. Dia tak nak kapet merah, tapi dia nak ada 7 macam bak kain batik on dia punya walkway. Jadi tapi I tak tahu kenapa, pun tak tanya. Jadi memang diorang tu actually orang Boyan Okay. Orang Boyan. I tanya kenapa kena walk kat kain batik Jadi 7 kain batik tu bila dah tak sampai tu, they have to take from the back, go to the front. Oh, okay. Okay. Jadi itu je lah yang paling pelik sekali orang tengok. Untuk aku pula, untuk stop hujan, orang pakai bawang dengan cili kering lah. Ada suara dalam. Dekat atas. What do you call that? Atas pengantin tengah pakai tu kena buka. Serius lah? Betul. Kalau ikut ada yang dah kotor punya atau semalam punya, ataupun kalau dah hujan rabak, pengantin yang tengah pakai tu kena buka perempuan dia. Alamak. Habis buat apa benda tu? Campak dekat atas kemah. Ya adalah. Aku tak nak cakap apa-apa. Tapi tu dululah. Sekarang jarang dengar. Pertama kali saya dengar. Suara dalam. Ya, biasanya dengar cuma biasa I dengar dia cuma kata campak baju je. Ada baju, gitu je. ada bawang cip. Pertama kali inilah apa yang you all dengar, I dengar lah sama. Ya. Okay. Ada. I mean okay, mungkin kau boleh bukan. Kau boleh ucapkan kira benda kurafat ni lah. Nak ujar apa? Nak ujar apa benda ni? Tak lah, dia jangan fikir pasal suara lama. Maksud aku yang tadi kau bawa balik tu bawang dengan cili kering. Tak ada lah. Kalau lah dia punya underwear dia tu kotor, tak ke malu kan. Kotor tak apa. Kadang-kadang wanita ni kan diorang datang bulan. Yalah. Itulah dia. Kalau diorang tengah buka air, hari-hari yang diorang pengantin tu, kena yang bangsa dah kalang kabut, macam mana tu? Dia bukan pakai 2 lapis tau. Pakai 1 lapis je. Lepas tu kan kalau tengah datang bulan tu kan menipis tu. I think maybe no choice, terpaksa ambil baju atau bawang cili lah tu. I mean we don't need to go into detail, tapi again macam benda ni is buka aib lah. Buka aib pengantin. Tapi kan tak bagus lah. Kita tak mention any pengantin. Tak, yelah maksudnya dia akan membuka. Pasal sekarang I believe ramai orang pun dah tahu. Bukan ramai orang dah tahu, ramai orang pun tahu that sometimes kena buat benda ni bila hujan tengah lebat. Kan it can be anything lah on top. Kalau betul-betul tu sudah dalam, orang berfikir ni datang dari pengantin. Kau faham tak? Dia akan jadi macam dah buka aib pengantin tau. Yelah. The one look dengan pengantin tu dah lain tau. Kau faham tak? Datang nak congratulations dah lain tau. Kau faham tak? Aku percaya yang bila dia buat benda gini, ni di belakang takbir. Belakang takbir, bukan depan hadirat ramai. Tak, kalau bukan depan orang. Macam dalam bilik dia ke, bukan Mak Andam tu ambil, terus tu campak. Mak Andam yang sendiri yang buat. Ya, maksud aku is dia bukan buka dekat pelamin. Kau faham tak? Dia buka tengah hujan lebat. Kira-kira topik sekarang sudah lama. Tak kisah siapa lah campak, Mak Andam ke, bapak dia ke, mak dia ke kan. Kali tahu-tahu dekat atas ada, orang mesti tahu apa it comes from who. Yalah. Pelik. So macam Wan ni dah pernah lalui benda mistik orang kenakan you, tapi dengan majlis ni bila hari-hari kerja ni, ada tak kena tempias daripada perbuatan dalam majlis sendiri lah? Tempias tu yang Wan cerita tu lah, yang tapak tangan kat muka tu, daripada morning sampai Wan habis event. Dia all the way kena macam-macam. Dari pagi tu Wan punya partner dengan assistant dah accident taxi dulu, pasal on the way ambil Wan. So bila diorang dah accident, Wan tunggu lama. Jadi kita nak pergi tempat pengantin ni dah lambat. Lepas tu last bila dia sampai, aku accident lah gini. Taxi rabak. Diorang show me the gambar. Diorang tunjuk gambar. Teruk ni, nasib baik kau tak terbalik. My friend pula, my partner tu tinggi besar. Jadi lepas tu kita pergi. Dia tukar taksi kan, kita pergi sampai sana. I mula make up. Jadi bila I mula make up tu, patch of hand dah siap. Patch of hand,
Tak, sebelum tu ada paku yang Wan nyaris-nyaris sepijak. Jadi bila Wan tengah make up tu, jadi Wan ni biasalah kalau nak dah make up, nak ke belakang tengok cantik ke tidak, adjust lagi. Jadi dekat pertengahan Wan jalan tu ada paku. Tiba kan. Jadi ada paku tu, bila Wan nak terpijak, makcik ni dia tahan tahanlah macam jangan jalan. Kejap. Jadi makcik tu ambil paku tu. Dia ambil paku tu, dia tunjuk kita pun mana datang paku ni kat tengah-tengah halaman kan, tapi paku bangsa paku karat tau. Dia cakap ni kalau aku terpijak bisu ni aku nanti berapa hari. Tapi makcik tu masih dia ni makcik tudung tau, pakai baju kurung baju kurung. Dia baca, tapi dia baca tu sampai dia buka macam pencak sikit tau. Dia gitu baru dia buang kat tingkap. Makcik boy berilmu lah kira. Dia buang kat tingkap. Dah bila kita dah make up, kita sama make up. Dia dah siap Dah siap. Cameraman pun tunjuk, wah asal ada tapak, ada hitam. Tengok mana ada. Tak ada pun. Jadi dia zoom sekali betul-betul nampak tapak tangan. Tapak tangan bangsa daerah sini. Camo on punya. Masa camo on punya. Besarlah tapak tangan hitam tu. Jadi touch up je, tak tahu kenapa. Jadi keep on the same thing keluar kat gambar. Tapi real life tak nampak. Okay lah, tak apalah, just continue lah. Dalam gambar kau boleh pasal lah. Benda ni aku percaya, pasal aku ambil gambar that time. Aku buat editing tau. Boleh nampak. So aku dah hantar deliver barang-barang dekat klien ni lah. So klien ni akan bilang, "Di, apa benda tu kat belakang?" So kita tengok, kita zoom, ada lah, macam ada additional tangan. Tapi macam sama-sama, dia tak macam very tak clear lah. Kalau dah clear, aku dah remove dah dalam editingnya ni. So dia dah tengok macam itu, lah. So selalunya kalau macam gini, mesti something not good happening to dia punya pengantin after that tau. Ada cerai cepat, berapa bulan je dah cerai, macam itu. So aku percaya lah pasal benda ni. Kita dah mengalami kan. Nampak lah kan. Dah nampak and dah tahu, okay, ni couple mesti ada problemnya. Ada orang tak suka, tak nak this thing to happen. Either tak jadi on that spot, atau sebelum dia akan jadi selepas ni, akan ganggu dia punya couple lah. Semoga Allah melindungi. Nak memecahkan hubungan. Itulah. Bila korang berbual pasal gini, aku punya mind lari is cerita Shutter. Shutter Dia ambil gambar-gambar, lepas tu ada nampak benda-benda tu dekat dalam gambar dia. Okay. So I think it's like that lah. Is it? Tak lah, tapi maksudnya Shutter speed tak lah. Tapi memang benda-benda ni akan wujud dalam kamera lah. Shutter yang cerita Thailand tu. Tak tengok movie sorry. Masya Allah. Dia ambil gambar. Okay. Gambar. Lepas tu nanti dalam gambar-gambar tu ada nampak lah benda tu semualah, tapi real life tak nampak apa. Tapi apa Rusdi nampak is always macam ada, macam dia cakap, bayangan extra tangan. Dia bukan macam nampak satu wujud punya benda tertangkap dalam gambar. Betul. Tapi macam Wan punya experience tu, yang that event itself, yang ada tapak tangan tu semua, ada apa-apa lagi tak yang terjadi? Cerita dia belum habis. Belum habis. Kau ni sabar. Mencela lah. Engkau mencela. Jadi lepas tu dia dah target mak andam tak dapat, dia target pengantin. Jadi masa dia target pengantin tu, agak makcik yang pecah silat tu dah pagar agaknya kan. Pagar dah in the room lah. Cameraman pun tunjuk, I think pun macam I risau lah, kenapa nanti pengantin cakap I tak buat kerja betul. We all takut. We always takut. Kita datang lambat ni pun kita takut tau, kita kena viral ke apa kan. Betul. Dan lepas tu dia target pengantin, tapi tak keluar kat muka dia, keluar kat gambar. Jadi lepas tu bila bila dah lepas nikah semua, tengah hari lepas nikah tu, lauk dia on the spot semua basi. Allahu Akbar. Bila I kan selalu lepas nikah baru orang start makan kan. Jadi bila I buka tu, bau dia macam lauk dah bangsa 3 hari punya bau. And dia berbusa. Berbuih-buih. Makcik on the spot masakkan bihun tau. Ini majlis punya makanan Majlis. Rabak. Astaghfirullahalazim, kesiannya. Tapi tak tahu dia punya punca dari mana Tak tahu. Tapi kepo jugalah tanya, kenapa berjadi gini. Rupanya perempuan ni
pernah tunang. Okey. Tak, lelaki ni pernah tunang. Tapi lelaki ni tunang dengan nikah dengan perempuan lain. Okey. Pengantin yang WhatsApp ni kan. Jadi tunang bekas tunang bakal laki dia tu hantar. Itu yang what I heard daripada makcik normal lah, tu lah. Ini normal lah. Ui. So kadang-kadang that's why lah, kebanyakan majlis aku dah tak pergi sekarang. Bukan sahaja pasal nak kena keluarkan hampau. Bukan lah. Bukan malas nak makan nasi berani. Kadang-kadang benda gini takut tembias. Pasal aku tahu tak, benda ni kadang bukan nak judge Melayu kita, bukan. Tapi masih orang praktis banyak benda-benda mistik sampai sekarang. Okay, tadi selepas Wan cakap sebelum kau masuk kan, Sahan macam ada banyak apa tu macam nak cakap. Ada apa dia? Tak tambah je. Apa dia? Satu kali tu bila nak pagarkan tempat majlis. Kau tolong pagarkan. Okay. Memang pagarkan lah, dorang call untuk pagarkan. Terjumpalah satu bohol. Oh, ada pandai bohol Dia bohol Bohol. Kita episod dah lebih daripada 50. Wangi tu wangi tu. So bunjut. Sebunjut dalam tu ada barang-barang sihir. Tangkai lah. Dia macam tangkal, tapi dia bukan tangkal. Dia macam sebunjut kau masak. Tapi dalam tu bahan-bahan sihir. Kadang-kadang tanah, kadang-kadang ada paku ataupun rambut dalam tu. So jumpa dekat mana? Dekat belakang pelamin. Belakang pelamin dia dia dekat dengan tembok tau. So dia gantung betul kat belakang tu. Alamak. Betul. Selalu dia macam mana kau tahu benda tu barang sihir? Tak bohong lah, dah buka bahan sihir tu. Ada bacaan lah. Ada ayat bukan? Dalam dia apa? Dalam kau buka dalam dia ada apa? Dalam dia biasalah tanah. Yang aku buka ni dalam dia tanah dengan, aku rasa tu garam lah. Aku rasa tu garam. Tanah garam. Tapi aku terfikir macam dia terbuka yang orang kasih apa tu? Bunga tu bunga yang wangi tu. Itu dah wangi. Takkanlah takkanlah dia dodol sangat tak tahu wangi. Itu dia letak depan pelamin. Dia tak letak belakang. Agak belakang letak depan Macam mana kita dapat tahu macam itu is bila kita nak rukiahkan tempat majlis tu. Yes, I pakai spray rukiah. Rukiah. Bila tengah spray tu dan sampai dekat pelamin tu belum remang belurma. Remang dia aku rasa macam tak sedap lah. Something is wrong. Then dah laungkan azan. Kita dah bacakan surah-surah tertentu dan kita aku panggil dia punya bapa pengantin, duduk to discuss things out. Like aku cakap orang dia, I feel like really not good korang punya majlis ni. Pasal sampai sekarang rumah masih ternaik. Then I try to find dekat bawah kapet tu semua tak jumpa. Kali end up jumpa kat belakang pelamin. Pasal belakang pelamin dia tu, dia punya board tu rapat sangat dengan dinding. Dengan against the wall. And it's not easy to go there and hang the thing ada yang bukan belakang, ada yang bawah pelamin, ada. Bawah pelamin. Selalu pelamin diorang target. Kau pelamin I pernah kena. Wan pernah nampak? Pernah burung gagak mati, tikus mati. Tikus mati still okay. Burung gagak mati ni Gagak mati. Gagak mati keliling pelamin, I think around 5 or 4 ekor. I don't remember. Itu dah lama. Banyak gagak. Pasal what I know, gagak ni dia benda yang tak bagus selalu. Merpati tak, selalu gagak. Benda kotor lah. Benda hitam yang tak really good. Gagak ataupun burung puak-puak. Tahu tak burung puak-puak? Tak tahu. Tapi tak apa. That's not the topic. Nanti aku boleh Google. Tapi yalah, the number 4 ke 5, kalau let's say betul-betul tikus yang mati, tapi ada 4 ke 5 pun not something that is normal. Not normal. Lamin. Tak tarik bau dia naik tikus mati, bangkai tikus. I mean semua bangkai kalau mati kat situ mesti naik punya bau. I think that one is still fresh. Masih baru. Tapi yang pernah pergi majlis you dengan pengantin habis ada barungan kuda kipang, habis rasa macam mistik-mistik diorang bikin macam asap-asap ke gitu. Itu I adalah tapi tu one dah macam nak masuk alam lain dah masa tu. Kena. Tak faham. Again macam mana? Kira ni bangsa diorang ni ada barungan asap-asap diorang ada kuda kipang. Dulu kan kuda kipang kan. Kuda lumping ni. Lepas tu bila diorang asap-asap tu, bila Wan ni suka tengok. Jadi bila tengok tu Wan dah macam Hayal dekat dah nak masuk alam lain dah. Tapi memang Wan tak, dah macam kusyuk, betul kusyuk. Tadi
kawan Wan ni pula, dia partner Wan ni memang kadang-kadang kurang hajar sikit kan. Jadi Wan dah macam dah ngongor gitu kan. Dah macam dia terus pula tonyo Wan daripada belakang, kau jangan kusyuk sangat lah. Aku tak macam really tak sadar bila dia tepuk dari belakang tu. Baru comeback lah. Baru comeback, baru kat dunia sendiri. Gitu. Tapi memang benda ni bila Wan bau asap, I remember bila Wan bau asap dengan tengok dia orang tu dengan muzik, Wan dah rasa macam steam lah. Dah tangkap lah. Dah tangkap. Tapi Wan memang adalah juga kan. Tapi memang masa tu Wan dah steam sangat. Dah high Wan. High lah. Dah high gitu. Makanan macam nak masuk alam lain gitu. Dah trans lah, trans. Jangan trans lain sudah. Tapi sekarang dah jarang lah. So far aku pergi pun aku nampak sekali je lah. Yang ada tu pun seni lah. Kalau seni yang tariannya je. Asap-asap ni semua dah tak ada lah. Tak ada. Dulu banyak ribut sana sini kan. Panjat atas meja pengantin lah. Tengok. Cuma ada satu ni, aku recently nampak dekat video kat Expo. Masuk, orang masuk ada kuda kepang. Okay. Aku tak tahu itu opening ke apa lah. It was in one event. Okay. Nanti dia masuk dengan kuda kepang. Lepas tu kat belakang-belakang dia pun ada kat depan ada macam dia perbarungan. Okay. Ada monyet, apa benda. Aku tak tahu korang nampak ke tak? Baru-baru ni ke? Baru-baru ni. Ya, very recently. I think my aunt punya kot. Is it? Baru-baru ni dekat event kan? Event Expo. Ya. Kan? What event was it? Wedding. It's a wedding event. Itu because my family memang ada this kuda lumping. Is it salah? Aku tak tahu. Tak lah, I don't know. Tu showcase tradition punya. I tak tengok video tu, I tak nampak. Itulah maybe benda tu maybe showcase macam yang kuda kepang seni yang aku pernah attend the wedding tu and stuff like that. Tapi again, benda ni macam aku tak tahu lah. Aku tak tahu whether it's really the asap-asap kind or is it the seni kind. Kau faham tak? It's just that boleh memberikan orang salah tanggapan lah. Salah tanggapan lah. Pasal kalau kau tanya aku, ni is a showcase lah. Seni lah. Tak salah lah. Tak aku. Yang mabuk-mabuk tu kat dulu-dulu kan. Dulu tu makan kaca semua tu. Dah ada. Sekarang pun dah ada balik. Ada. Oh ya, dia just start back. Tapi diorang dekat live TikTok ada tunjuk. TikTok live lagi. Sekarang diorang dah start balik. Tapi diorang nak kena book that tempat only. Betul. Ada permit lah. Ada permit. I think Sembawang or what? Kranji. Ya, Kranji. Diorang dah start balik. Permit dia RM29.90. Tak lah. Gurau je. Ada. Sekarang really lah. Tak tahu lah. Ada diorang dah start balik. Dulu pan dah kena ban. Kan tu pasal Because of the wedding. Tu pasal Muiz keluarkan fatwa. Tak tahu lah Tak nak campur. Tak nak campur. Tak nak cakap. Tak nak cakap lah. Kita patah balik kepada Wan Uzarman. Dalam majlis untuk you all yang bakal nak naik pelamin ni, bakal mempelai, kalau you all tahu bila hari pesan dengan you all ni, tolong please solat hajat, solat sunat 2 rakaat, pasang niat betul-betul sebelum you all nak naik masjid, sebelum nak pergi ke majlis tu lah. Pasangkan niat dulu, dan niat dan doa kepada Allah, mohon perlindungan daripada Allah SWT, bukan dengan cara-cara yang khurafat, cara-cara yang syirik. Janganlah nak pegang keris, nak cium-cium tu keris, nak peluk tu keris ke, ataupun nak pakai tangkal ni tangkal tu, semua bukan daripada ajaran yang baginda Nabi Muhammad SAW ajar kita. Bukan. Okay, antara yang bakal pengantin boleh buat adalah dengan asyik tadi, dengan pasangkan niat solat hajat ataupun solat sunat 2 rakaat, mohon doa kepada Allah SWT, dan sediakan air ruqyah, air yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Okay, sediakan and put dalam air botol, letak kat one side. Each time kalau you nak minum ataupun you rasa pelik, you dah ada air tu standby untuk diri you sendiri. Okay, untuk ibu bapa pengantin, you can buat benda ni. Dan juga kalau dalam semasa majlis tu berlangsung, sebelum nak bermulanya, let's say dia mula the whole I think about 6 hours or so, at least the first part tu you bukakanlah surah ayat-ayat Al-Quran, lawankan sedikit baca-bacaannya dalam majlis tersebut lah, pasang audio, just play a little bit of surah-surah Al-Quran. At least ada juga, itu adalah
tanda-tanda keislaman seseorang dalam majlis tersebut. Jangan terus buka terus lagu-lagu R&B ke hip hop ke. No, relax first. Okay, opening dengan bacaan Al-Quran. Dan juga elakkan unsur-unsur syirik dan amalan-amalan yang karut-karut ni semua. Seperti macam yang pengantin wanita kena buka dalam tu nampak batu bawang, cili tu semua please jangan buat. Apa lagi kalau selepas majlis perkahwinan. Okay, ni tips yang baik. You tak tahu bila orang you punya guest you kasih you barang tahniah, kasih barang ni tahniah barang tu, you tak tahu dalam barang tu mungkin ada barang-barang yang kita husnuzon, tapi kadang-kadang kita tak boleh elakkan daripada barang-barang sihir. I tak suka you, tapi depan you I senyum, tapi dalam tu memang ada tanamkan benda ni hadiah untuk you. Bawa masuk dalam rumah, happy masuk dalam rumah, buka happy lah nanti. Benda makhluk jin tu tempel dalam rumah you. So what you can do is actually sebelum bawa masuk ke dalam rumah tu, bacakan ayat-ayat ruqyah dan tiup kepada hadiah tersebut. Tiup kepada barang-barang yang hadiah-hadiah tu general lah. In general. Okay. Jangan terus bawa masuk rumah. Pasal ni bahaya. You all adalah darah manis. Orang kata darah manis kan. Betul. Darah manis. So nak pengantin seminggu tu dah memang darah manis. Dan sebelum tidur tu jangan lupa baca ayat kursi 3 kul. Kalau you lakukan ni semua daripada A sampai Z yang I baru cakap ni semua, insya-Allah majlis you diberkati dan Allah lindung pada mempelai dan ahli keluarganya, insya-Allah. Kalau kita jauhkan daripada perbuatan syirik dan khurafat, insya-Allah Allah akan jaga kita. Insya-Allah. Amin. Okay. Dan untuk you all yang rasanya tidak apa, full stop. Apa ni? Okay, I nak tanya. Macam I kan, I memang tak ada amal-amal ni semua. Tapi what I always nak tanya pendapat lah Macam I selalu kalau pengantin dah nak keluar rumah, I selalu cakap sebelum keluar rumah, langkah kaki kiri, selawat Nabi 3 kali, baru keluar kaki kiri. Okay tak? Keluar rumah sebelum keluar rumah, I always ask. Apa ni? Ada orang hantar aku. Astagfirullahalazim. Tiba dia bunyi, baru cakap-cakap pasal dia. Buka. Ada orang hantar aku. Aku tak tahu. Buka pula. Macam Wan suruh sebelum keluar rumah tu, sebelum langkah pintu tu, Wan suruh pengantin perempuan ni selawat Nabi 3 kali, keluar langkah kaki kiri. Boleh kan? Betul, boleh juga. Asalkan you ada lafazkan bacaan-bacaan semua, boleh. Pasal biasanya kalau kita keluar rumah, kita akan bacakan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha illallahil azim. Kita bertawakal kepada Allah atas penjagaan mutlak diri kita dan juga pasangan kita. Dia boleh amalkan macam itulah untuk mereka semua, insya-Allah. Kaki kanan. Betul. Kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Keluar kaki kiri I tahu. Keluar rumah. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Tetapi I'm not sure about this. So need to check it out first lah. Check out lah. Korang check out lah. Aku nanti salah cakap, nanti kena kecam. Betul. Ada ya, betul. Ada lagi time? Berapa minit? 40 minit. 40 minit. Okay, Ken, Wan, terima kasih Wan Uzarman atas kehadiran you dalam studio kita dan pada rancangan kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita sangat berbesar hati lah. Saya pun sangat berbesar hati. Terima kasih sudi undang saya datang. Masya-Allah. Ni ayat tadi semalam kan? Semalam Semalam kan? Semalam tau aku message dia. Tak, you message siang, tapi I reply malam. Nampak? Senang dengar suaranya yang merdu. Penyanyi kan? Boleh nyanyi tak lagu satu? Ceria. Alhamdulillah. Dengan kehadiran Rahman kat sini, I feel that he's quite ceria punya orang lah. And kita pun thankful lah that you share you punya experience, you punya stories semua kan, with a busy schedule tapi still sudi datang studio kecil kita ni, humble ni, kecil lah. You all berbesar hati. Allah Akbar. Masya-Allah. Tapi again, thank you so much. Wan ada tak sepatah dua kata tak untuk peminat aku peminat Wan dekat luar sana, ada tak kata-kata yang kata-kata tak adalah, tapi kalau boleh lah I learn kita dah makan garam dulu. I dah tahu orang buat saya macam mana. I pakai yang untuk pendinding diri saya. Kalau boleh jangan lagi. Sekarang pun I rasa bomo-bomo banyak scammer.
So tak usah lagi, tak payah buang duit, benda-benda ni tak payah percaya. Memang kita nak percaya pasal makhluk Allah juga, betul tak? Jin ni semua. Tetapi kalau boleh jangan. Kalau nak rasa diri tu tak tenang ataupun rasa takut bangsa pengantin ada nak attack dia, pergilah kepada abang maco kita ni. InsyaAllah. Okay. 9844 betul. Ni bukan promosi, tapi kalau boleh jangan lagi amalkan benda-benda ni lagi. Saya dah makan garam, saya dah tahu. Kata-kata yang terakhir yang amat paling penting sekali to end off this show. End off this episode lah. Sebab I think what he said is very true. Kalau boleh kita jangan amalkan benda-benda yang kurafat ni, yang tak betul ni. Kita just come back to the sunnah dengan ajaran Allah lah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekali just macam you all katalah, jauhi syirik, jauhi kurafat, just be as close as possible to Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan itu kami tutup tirai dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.